Pada pagi 23 Jun, di sebuah bilik dagangan di Seoul, berlaku sesuatu yang sepatutnya tidak berlaku. Indeks Kospi runtuh hampir 10% dalam satu hari. South Korea's Kospi dropped its most since March, triggering a 20-minute circuit breaker before closing 10% lower. Bagi sebuah pasaran saham negara maju dan ekonomi keempat terbesar di Asia, pasaran saham mereka tidak sepatutnya jatuh begitu laju sehingga circuit breaker tercetus. Tetapi pagi itu, itulah yang berlaku. Dua syarikat menjadi punca utama kejatuhan ini. SK Hynix dan Samsung masing-masing jatuh lebih 12%. Dan apabila Wall Street buka beberapa jam kemudian, gelembung merah yang sama melanda. Micron jatuh kira-kira 13%. Dan sekali lagi, seluruh dunia bertanya soalan yang sama. Adakah kali ini akhirnya detik di mana gelembung AI itu pecah? Untuk menjawab soalan ini, kita perlu memahami satu sektor AI yang jarang mendapat liputan. Ia bukan GPU, tetapi sekeping chip yang kebanyakan orang tidak pernah pun dengar namanya. Untuk faham semua ini, kita kena mula dengan satu soalan. Apa itu GPU dan kenapa ia begitu penting kepada AI? Setiap komputer ada otak. Ia dipanggil CPU dan di dalam komputer biasa, CPU ini umpama seorang pekerja yang sangat mahir. Dia mampu menyelesaikan masalah kompleks satu persatu dengan pantas. GPU pula berbeza. Ia berfungsi seperti ribuan pekerja biasa yang bekerja serentak. Setiap seorang hanya buat satu kerja yang mudah, tetapi apabila digabungkan, mereka mampu menyiapkan berjuta-juta kiraan kecil pada masa yang sama. Rupa-rupanya untuk melatih AI, keupayaan GPU lah yang kita perlukan, bukan CPU. Yang menariknya, GPU asalnya dicipta untuk melukis grafik permainan video. Tetapi kebolehan yang sama itulah yang akhirnya diperlukan untuk membina kecerdasan AI. Dan apabila dunia menyebut perkataan GPU, semua tumpuan jatuh pada satu nama, NVIDIA. Merekalah peneraju pasaran. GPU NVIDIA lah yang melatih hampir setiap model AI besar di dunia. Tetapi ada satu fakta yang jarang mendapat tumpuan. GPU yang paling canggih sekalipun tidak boleh berfungsi tanpa HBM ataupun High Bandwidth Memory. Tanpa HBM, GPU itu hanyalah sekeping silikon mahal yang tidak boleh berfikir. Dan inilah bahagian yang menarik. NVIDIA tidak membuat HBM. Mereka membelinya daripada orang lain. Itulah sebabnya sementara seluruh dunia melihat pada GPU, cerita sebenar dan punca sebenar kejatuhan Kospi pada 23 Jun boleh dijelaskan dari tempat yang hampir tidak dikenali. Di seluruh dunia ini, hanya 3 syarikat yang mampu menghasilkan HBM pada skala besar. SK Hynix dan Samsung di Korea Selatan dan Micron di Amerika Syarikat. 3. Itu saja. 3 syarikat inilah yang berdiri di antara seluruh industri AI dan apa yang mereka perlukan untuk terus berkembang. Dan permintaan terhadap HBM kini jauh melebihi apa yang ketiga-tiga syarikat ini mampu keluarkan. Bagaimana saya tahu? Awak sebenarnya boleh tanya Mumu AI. Mumu AI ni macam ada seorang analis dalam poket awak. Awak boleh tanya apa-apa soalan pasal saham atau pasaran dan ia akan bagi jawapan berdasarkan data terkini. Jadi, saya pun tanya, betul ke bekalan HBM tak cukup? Dan jawapannya, kapasiti pengeluaran tahun ini dilaporkan hampir habis ditempah dengan report bahawa pelanggan sudah pun berebut untuk kapasiti tahun depan. Jadi, di sinilah soalan sebenar bermula. Bagaimana 3 syarikat ini boleh mendapat genggaman sekuat itu? Dan adakah ia benar-benar sekukuh yang disangkakan? Kerana kalau soalannya, adakah AI adalah gelembung yang akan pecah? Bukankah ini adalah titik lemah yang patut dikaji? Sebelum kita masuk kepada jawapannya, biar saya tunjuk macam mana awak boleh selidik kewangan ketiga-tiga syarikat ini menggunakan Mumu. Cari je saham yang awak nak, contohnya Micron, dan pergi ke company. Di sini awak boleh tengok semua maklumat syarikat ini. Earnings, analyst rating, valuation, sampailah ke insider activity. Di sinilah awak boleh lihat sendiri margin keuntungan mereka. Data yang sama yang jadi teras kepada seluruh cerita video ini.
Dan kalau awak berminat dengan sektor memori ini secara keseluruhan, awak boleh cari Mumu Insights di Google. Awak boleh mendapat akses kepada semua artikel-artikel kajian dari Mumu. Sekiranya awak belum sign up kepada Mumu, pastikan awak menggunakan kod saya SF18 untuk menikmati new user rewards sehingga RM1,600 dan 6% per annum dalam Cash Plus. Mumu sedang menawarkan saham SK Hynix ADR percuma bernilai RM100. Jika awak deposit RM1,000 atau lebih, awak boleh menerima sehingga RM20 saham SK Hynix percuma, RM50 saham Apple percuma dan juga kupon tunai RM100. Jika awak deposit RM10,000 atau lebih, awak boleh menerima sehingga RM80 SK Hynix ADR percuma, RM100 saham Apple percuma dan juga kupon tunai RM100. Untuk menuntut ganjaran ini, klik pautan ini untuk daftar dan buka akaun. Sebelum awak buat deposit pertama, cari special deposit dalam ruang carian, kemudian masukkan kod SF18 pada halaman deposit untuk mendapat bonus anda. Untuk menjawabnya, mari kita dengar dahulu hujah pihak optimis. Dan hujahnya honestly memang sangat kuat. Pada permulaannya, permintaan AI meletup. Semua orang berlumba nak membina data center dan setiap satu memerlukan HBM dalam kuantiti besar. Tapi bekalan tidak mencukupi untuk permintaan. Kilang baru perlu dibina untuk meningkatkan bekalan HBM. Malangnya, membina kilang chip baru mengambil 2 hingga 3 tahun. Itu bukan masalah wang, itu masalah fizik. Maka wujudlah kekurangan bekalan yang berstruktur, bukan mengikut kitaran naik turun yang biasa. Kali ini, walaupun awak mahu menambah chip, awak tak mampu. Dengan permintaan yang sangat tinggi tetapi bekalan yang tidak mencukupi, maka wujudlah kuasa ekonomi yang tak seimbang. Dan ini telah memberi kuasa kepada penjual HBM untuk menentukan harga. Dan kuasa harga itu, kata pihak optimis, mampu menjana margin keuntungan tinggi yang luar biasa. Kesimpulannya, kekuatan ekonomi 3 syarikat ini berlandaskan pada sesuatu yang fizikal. Kilang yang mengambil bertahun-tahun untuk dibina. Jadi, berbalik kepada soalan, adakah gelembung AI akan pecah? Pihak optimis berkata tidak. Sebab 3 syarikat di tengah revolusi AI ini tidak akan jatuh. Permintaannya terlalu nyata dan keuntungannya pun sudah disahkan untuk beberapa tahun yang akan datang. Tetapi di sinilah muncul pedang bermata dua. Cuba fikirkan sebentar. Jika 3 syarikat ini adalah faktor yang paling penting dalam pasaran AI, maka seluruh pasaran AI bergantung kepada betapa kukuhnya 3 syarikat ini. Di Korea, 2 daripadanya membentuk hampir separuh keseluruhan nilai pasaran saham negara itu. Dan pada 23 Jun, dunia telah melihat apa akan terjadi sekiranya 3 syarikat ini berdepan dengan berita buruk. Jadi apa sebenarnya yang berlaku pada pagi itu? 3 benda telah berlaku. Yang pertama, MSCI iaitu sebuah penyelia indeks global yang berpengaruh sekali lagi mengekalkan Korea dalam kategori pasaran membangun dan bukan menaik tarafnya ke pasaran maju. Bagi pelabur asing yang sudah lama menantikan status naik taraf itu, ia satu kekecewaan yang besar. Yang kedua, Federal Reserve telah memberi isyarat kadar faedah mungkin naik tahun ini. Kadar faedah yang naik secara amnya buruk untuk pasaran saham. Dan yang terakhir, muncul satu laporan tentang SK Hynix bahawa SK Hynix sedang memperlahankan pengembangan HBM dan akan beralih semula kepada DRAM. Kerana margin DRAM buat masa ini dilaporkan lebih tinggi daripada HBM. Cuba fikirkan implikasinya. Salah satu pembuat HBM terbesar di dunia sendiri dilaporkan sedang beralih kerana produk yang lebih lama dan lebih biasa itu lebih menguntungkan buat masa ini. Ini adalah satu retakan kecil tapi nyata dalam cerita yang kelihatan begitu kemas sebentar tadi. Ketiga-tiga berita inilah yang mencetuskan panik dalam pasaran. Dan di sinilah kerapuhan tadi menunjukkan diri. Ramai pelabur telah membeli saham SK Hynix ini dengan wang pinjaman ataupun leverage position. Dan apabila harga mula jatuh, posisi itu terpaksa dijual. Jualan paksa akan mencetuskan kejatuhan harga lagi. Dan kerana 2 syarikat ini mewakili hampir separuh pasaran Kospi, kitaran negatif ini telah menarik seluruh negara turun bersamanya. Sehinggalah circuit breaker pasaran Kospi terpaksa diaktifkan. Tetapi perhatikan apa yang tidak berlaku pada hari itu. Tiada kilang terbakar, tiada pelanggan AI membatalkan pesanan mereka dan permintaan asas tidak bertukar. Yang runtuh hanyalah posisi pelabur.
fundamentals secara amnya masih kukuh. Maka kita kembali kepada soalan asal kita di awal video. Adakah gelombang AI akan pecah? Berdasarkan apa yang saya lihat, tidak. Belum. Tetapi, dan inilah bahagian yang paling penting. AI belum pecah tak sama dengan saham-saham ini akan naik. Trend AI mungkin kukuh untuk bertahun-tahun, tetapi saham-saham dalam sektor AI boleh jatuh 40%. Kedua-dua kenyataan ini boleh benar pada masa yang sama. Awak mungkin ada hasrat untuk keluar dan beli saham-saham AI sekarang. Tapi adakah saham-saham ini patut dibeli pada harga hari ini? Itu soalan yang berbeza sama sekali. Dan itu awak kena jawab sendiri. Saya cuma memberi awak peta dan logiknya. Keputusan akhirnya masih di tangan awak. Terima kasih kepada Mumu kerana menaja video ini. Berinteraksilah dengan komuniti sebanyak 29 juta lebih pelabur. Cari simbol saham yang awak mahu dagangkan, contohnya AMD, dan awak boleh lihat pendapat pelabur lain live. Sekiranya awak belum sign up untuk Mumu, pastikan awak menggunakan kod saya SF18 untuk menikmati new user rewards sehingga RM1,600 dan 6% dalam Cash Plus. Untuk menuntut ganjaran ini, klik pautan ini untuk daftar dan buka akaun. Sebelum awak buat deposit pertama, cari special deposit dalam ruang carian, kemudian masukkan kod SF18 pada halaman deposit untuk mendapat bonus anda.